Boleh ikut Khairul pula. Khairul kata Zaini ni tiap kali dia nak live, dia akan masuk tandas dekat setengah jam. So kita suspek mungkin dia ambil pay kuda ataupun dia ambil barang terlarang. Lepas tu dia mau maki. Dah cukup tanah tu. Saya sembang dengan Khairul adik. Jadi sembang dengan Khairul kata tiap kali nak live, Khairul duduk dekat sana dalam 3 hari. Dia kata nak live masuk setengah jam dalam bilik air. Keluar je, nampak tersengih-sengih satu macam, nampak dia keluar bilik air. Khairul suspek dia main. Saya suspek pun dia ada ambil barang terlarang. Ni, Zaini ni. Lepas tu dia bila dia live, oh dia maki sesedap mulut. Tak ada lah raja mati. Dia mati tak cukup tanah. Sampai tak ada, macam tak ada air dalam diri. Faham tak? Ni Zaini ni. Ambil dadah juga pun. Mana nak cukup duit. Dadah pun dia bedal, judi. Nombor ekor. Mana nak cukup duit. Tu tak? Sial. Babi. Kimak lah kau. Sial. Babi. Kimak lah kau. Sial. Babi. Kimak lah kau. Sial. Babi. Kimak lah kau.